Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, hari ini seluruh warga SK Layan Kiri akan mengacau bubur Ashura. Jom kita tengok. Di sini adalah bahan-bahan untuk membuat bubur Ashura. Kita ada kacang tanah, kacang kuda, kacang merah, kacang hijau dan jagung. Selain itu, kita perlukan kismis, garam, gula kabung, tepung beras dan tepung jagung. Program mengacau bubur Ashura ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam SK Layan Kiri, diketuai oleh Ustaz Ahmad Masri dan Cikgu Nora Hizayatun sebagai Ketua Chef. Assalamualaikum Cikgu Nora, boleh tak terangkan cara-cara untuk membuat bubur Ashura? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita membuat bubur Ashura, kita kena sediakan macam-macam bahan. Bahan utamanya ialah tepung beras. Untuk satu kawah ni, kita kena sediakan sekurang-kurangnya 4 kampit tepung beras dan 1 kampit tepung gandum. Kita campurkan. Sebelum kita hidupkan api, kita kacau bagi sebati supaya tidak bergentel. Bila dah sebati, dah tak ada gentel-gentel, barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okay, faham? Faham. Okey, untuk sementara ni kita kacau je dulu supaya bahan-bahan sebati, tepung-tepung dalam ni sebati. Ini akan mengambil masa dalam setengah jam. Agak-agak dah sebati, kita akan hidupkan api. Api dah mendidih, kita akan masukkan bahan-bahan seperti kekacang yang kami sebut tadi kan, macam-macam kekacang kan. Kita akan masukkan. Dan kacau sehingga pekat, sekurang-kurangnya mengambil masa dalam 2 jam. Okay. Terima kasih Cikgu Nora atas penerangan yang jelas itu tadi. Okey, sama-sama. Mudah-mudahan bubur yang kita akan buat ini akan rasa lebih sedap dan enak. Proses mengacau bubur Ashura ini mengambil masa yang lama serta tenaga yang banyak untuk disediakan. Oleh itu, Panitia Pendidikan Islam dengan berbesar hati menjemput AJK PIBG untuk turut serta mengacau bubur Ashura. Tidak terkecuali, semua guru-guru, staf pekerja swasta tidak kira bangsa dan agama turut turun padang bersama-sama mengacau bubur Ashura ini. Takut kalau kena orang kepuk. Untunglah baru pegang dah ada gambar. Wartawan. Teacher, boleh tak teacher kongsikan perasaan teacher dalam membuat bubur Ashura ini? Seronok, teruja sebab this is my first time buat bubur Ashura. So harap sedap lah. Puan, boleh saya tanya? Boleh. Bagaimanakah program seperti ini dapat mengeratkan antara ibu bapa, guru dan murid? Program seperti ini dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa, guru dan murid kerana mereka bekerja sebagai satu pasukan. Semasa memasak, menyediakan bahan masakan dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan saling membantulah. Saling boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Program semangat gotong royong ini bukan saja dapat mengeratkan semangat perpaduan, malah mewujudkan suasana yang harmoni antara satu sama lain. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Program seperti ini dirangka untuk menambah jalinan kesepakatan antara pihak sekolah, PIBG dan komuniti setempat. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam. Boleh tak kongsikan kenapa kita buat bubur Ashura hari ini dan siapa yang terlibat? Okey, terima kasih wartawan PSS Lari. Pertama sekali, program bubur Ashura ini merupakan program tahunan bagi Sekolah Kebangsaan Layan Kiri. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan suasana harmoni, sikap bekerjasama, tolong-menolong dalam melaksanakan program ini. Ianya melibatkan semua guru, semua anggota sokongan, pekerja pembersihan kawasan, pengawal keselamatan dan juga tidak lupakan kepada AJK PIBG.
ini merupakan program tahunan dan kita berharap dengan kita mengadakan program ini, kita dapat mewujudkan silaturahim yang lebih rapat, mengukuhkan silaturahim dalam suasana harmoni di sekolah ini. Dan selepas kita siap menyediakan bubur Asyura ini, bubur ini akan diagih-agihkan kepada semua warga Selari dan kita juga berhasrat untuk menyumbang kepada golongan yang kurang mampu di kawasan sekitar sekolah sini. Itu tujuan utama dia. Terima kasih Guru Besar atas perkongsian itu. Okey, terima kasih kembali kepada wartawan TV PSS Selari. Semoga TV PSS Selari kita akan berkembang lebih maju, hasil kerjasama di antara semua pihak, terutamanya daripada wartawan-wartawan TV PSS Selari. Hidup Selari. Putri, selamat dapat bubur Asyura ini. Bagaimanakah perasaan Putri bila dapat bubur Asyura ini? Perasaan saya sangat gembira dan saya dapat berkongsi bubur Asyura ini bersama ibu bapa saya. Terima kasih cikgu-cikgu dan terima kasih PIBT kerana memberi bubur Asyura ini kepada kami. Selesai sudah program bubur Asyura pada kali ini. Semoga program bubur Asyura ini dapat dilaksanakan pada tahun hadapan. Bye! Terima kasih Cikgu Nora atas penerangan. Teacher, boleh tak teacher? Ibu bapa, guru dan murid kerana dapat Putri, bagaimana? Di sini adalah bahan-bahan untuk membuat. Assalamualaikum.